Dululah. Bah, dulu Api rokok. masa kawan bujang dulu umur 20-an, awal-awal 20-an. Dulu kawan bawa van. Bawa orang kilang. Orang kerja dekat Tengaro 2. Masa tu kawan bawa ke sana. Jadi jalan tu kecil, belakang kilang tu kecil. Kawan tu nak ghostan. Ada pakcik tu naik motor. Kira bontot van kawan tu dah separuh jalan. Jalan tu satu lane je kan. Dah separuh. Kawan nampak pakcik tu. Kawan break. Kawan berhentilah nak bagi di jalan dulu. Lama kawan tunggu pakcik tu tak jalan. Sekali dia pergi sebelah kawan. Kawan dah agak ni lain macam gaya pakcik. Dan dia tiba-tiba pakcik tu dia marah lah. Dia marah, dia genjeh dia kawan. Dia genjeh kawan pun buang. Kata kawan. Tapi kawan tak ngantau bah. Tak hantar. Tak ngantau, kawan buang saja. Kawan buang, kau tak ngantau. Cuma kau genjih aku. Aku genjih gitu. Yalah, pasal dia orang tua. Orang tua. Ini dia ada pengajaran ni Ada. bah. Cuma kau genjih macam mana genjih dia? Sabar pakcik, kata kawan. Kawan duduk bah. Cara dia genjih tu macam mana? Dia genjeh gitu macam awak nak genjeh tu kau buang. Oh, kau buang. Sabar pakcik, kata kawan. Lepas tu cuba tengok aku genjih pula. Dia nak ngulur bah. Ya, aku telat pula. Yalah. Tak. Yalah. Dia nak ulur, kawan tu tengah duduk. Duduk dalam van lagi, tak turun. Nak tumbuk lagi dia bah. Kawan pun tekan. Sabar pakcik. Kawan ingat dia ni, kalau saya salah saya minta maaf. Padahal jalan tu luas lagi, kasi kat motor boleh. Tapi dia parking depan van kawan. Kacau, kata kawan. Sebelum dia turun, kau turun tu. Buka van pergi, kau sendai terus sini. Kau tangkap bahu gini. Pakcik tu tengah naik motor gini, kira macam bah lah. Habis? Kau tahan sini satu, sini satu. Sabar pakcik, kata kawan. Pakcik tu nak gini. Dia nak ngentak, nak nyiku kawan. Kawan makin kuat, kawan sendai. Mula-mula kau letak aja. Dia bergerak, kau sendai. Dia bergerak, kau sendai. Sabar pakcik, kata kawan. Pakcik orang tua, kata kawan. Pakcik kalau pukul saya, kalau saya kalah, pakcik malu. Orang cakap, orang tua pukul budak. Begitu juga dengan saya. Kalau saya menang lawan pakcik, saya malu. Orang kata, pukul orang tua boleh kata dia. Jadi pengajaran dia kat sini, sahabat-sahabat semua, apa pun yang kita ada, apa pun yang kita belajar, bertenanglah dalam apa jua situasi ni. Orang tua kita kena hormat, lebih baik kita mengalah lah. Lagi-lagi kita kalau memegang satu kalimah, lebih baik kita mengalah je lah. Tak apa. Ya, dia yang kata kita takut ke apa, tak apa, bertenang aja. Orang yang mengalah dia belum tahu dia kalah.